Okey, ni FC yang aku dah buat yang isu abuk besi tu. Dia ada abuk besi banyak kat sini. Jadi kita boleh dapat detect lah sensor dia ni. Kita boleh tengok dia dah ada serepih lah. Bila ada masalah serepih ni, memang ada masalah dalam gearbox lah. Maksudnya gearbox tu kemungkinan seatbelt dia tu dah ada berlaku pergeseran ataupun berlaku dah serpihan kecil lah, menyebabkan speed sensor ni rosak. Tapi benda ni berjaya lah kita orang selesaikan masalah ni. Kira gearbox masih boleh pakai, tapi untuk long term owner kena lebih cermat lah bawa, sebab model 1.8 ni memang seatbelt dia mudah rosak. Jadi nanti aku akan test result dia macam mana. Sekarang ni aku dah tukar speed sensor ni. Kita cuba minimumkan cost owner ni. Nanti yang ni kita buang. Jadi tunggu aku update video terkini. Baik.